Okay, so hari ni kita satu keluarga nak pergi makan udang galah lubuk hantu dekat Bentong Pahang. So perjalanan kita ni agak jauh. So kita bergerak daripada Kajang ni satu keluarga. Kita nak rasa masakan udang galah dekat sana. Okay, so masakan kampung dengan kata. So kita nak rasa vibe dekat sana. Tapi hari ni hari Jumaat. So kita bergerak dalam pukul 1 ni. So kita kena pergi sembahyang Jumaat dululah. So you all stay tune. Okay. Famous dengan udang galah ni guys. Hello orang Bentong tak tahu tempat ni berdosa. Bang, kita nak pergi sembahyang kat mana? Cadangan surau. Memanglah dekat surau, dekat masjid. Sembahyang Jumaat mesti berlaku di masjid. So kita lalu dari Kajang ni, kita akan lalu Ceras. Kita akan lalu masuk ke Melawati tu. So rasanya kita tak sempat sampai ke Gombak ni untuk cari masjid. Kita cari masjid dekat area Ceras. Dah doakan diri belum? Dah. Ha? Panjang gila. Panjang gila. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Bapak saya Instagram nombor dia ZSB, jangan lupa follow. Kita masuk terowong dah bang. Sempadan negeri Pahang lah. Terowong. Ada letak sini. Apa ni? Main game. Seronok kan, kakak tak ada kan. Jadi padang bola belakang tu kan. Aku kalau drive jauh-jauh mesti akan standby Shilajit ni. Okay, Shilajit dalam bentuk gamis ni. Okay, so Shilajit ni satu dunia tahu kebaikan dan kelebihan dia. Okay, so sekarang ni dia datang dalam bentuk gamis. Dia ada juga dalam bentuk liat-liat tu yang macam campur dalam air tu kan. Tapi aku lebih suka dalam bentuk gamis macam ni. Okay, yang ini dia ada rasa strawberry. Memang layan lah untuk orang yang tak boleh layan yang macam bentuk liat-liat tu kan, campur dalam air. So you boleh layan yang dalam bentuk gamis macam ni. Okay, so untuk boost stamina kalau drive jauh-jauh, rasa penat, rasa mengantuk kan, korang standby Shilajit gamis ni. Dia rasa strawberry. Oh my god, hari Jumaat pukul 2.30 jam nak pergi ke Bentong. Dah setengah jam juga kita sangkut dalam jam ni. Inilah punca jamnya. Ini Darul Furqan. Kita dah nak sampai rasanya. Dalam Waze tunjuk lagi 1 minit. So tadi kita keluar highway. Ini ikut jalan lama lah. You arrive? Waze cakap you arrive. Oh ni ada. Ni dia. Tu dia dah sampai. Alhamdulillah sampai. Kita cek parking. Dah lapar ni. Okay, let's go. Oh dia. Oh, ada surau. Tempat parking pun boleh lah, not bad. Boleh parking.
Okey, kita rasa macam mana udang galah lubuk hantu ni. Ada buaya dik. Eceh. Nak makan ke nak main boyan? Ronok. Ha? Nak makan ke nak main boyan? Makan. Makan. Boyan. Confused lah tu. Jom kita pergi makan. Jom makan dulu. Kang dah makan kang, nak main ke nak duduk dalam pasu ni pun boleh. Okey. Tanda abang hadir kat sini. Wow. Ada performance lah. Menarik kedai ni. Wah, waiter dia pun presentable, songkok dengan baju batik. So kita nak duduk mana? Sini. Apa? Masak. Okey. Okey, lauk sudah sampai. Wow. Okey, ngam. Oi, meriah, berselera. Bau dia pun menyelerakan. Okey, bismillah, kita try. Ada lagi lauk lagi, ada lauk lagi yang belum sampai. Okey, benda yang dinanti-nanti sudah sampai. Oh dia. Wow. Wah, ni set untuk 2 orang makan. Dia datang dengan 2 nasi. Ada udang galah masak lomak. Ada kubis. Ada ayam goreng kampung masak rempah. Yang nampak pun dah selera yang. My god. Air dia pun not bad. Air dia pun ini longan apa? Longan berantu. Lecikang. Lepas tu kelapa laut berantu. Yang ini nenas. Oh, air dia pun champion guys. Abang nak tunggu lagi, ada lauk lagi yang belum sampai gitu. Adik tu dah standby. Kita tengok lauk-lauk dia. Ni ayam kampung jadian. Ayam kampung jadian. Lepas tu ini siakap steam hantu menangis. Siakap steam hantu menangis. Guys, nampak pun menyelerakan. Okey, lepas tu ni daging hantu kicap. Ni daging hantu kicap. Oh. Kan daging hantu kicap dia. Lepas tu ala kad dia ada udang galah sambal petai. Udang galah sambal petai mana? Ni ah, udang galah sambal petai. Ini udang galah goreng kunyit. Ini udang galah buttermilk. Udang galah masak lomak guys. Dekat sini udang galah dia korang tengok champion semua. Nala besar punya dia bagi. Okey, kita try yang. Lengkap dah semua menu-menu kita. Dek. Selera makan dek. You paling suka yang mana satu? Ni masak lomak juga. Tu ayam ayam rempah dia. Sedap udang kat sini guys. Seriously. Ni belum lagi dia punya daging masak kicap dia ni. Daging masak kicap dia pun champion juga. Masya Allah. Selera abang makan tengah hari ni. Akak kau bertambah-tambah makan tau. Oh. My god. Tak tambah? Tambah lah. Makan. Kita datang jauh-jauh makan betul-betul. Saya makan kita makan betul-betul bang. Okay. Oh my god. Dah nak habis guys. Tinggal lagi 2-3 suap lagi habis ni. Silap tambah lagi ni. Tapi itu malangnya kan. Malangnya hari ni Kalisha tak ikut kan. Tu lah kakak tak ada. Oh kakak minta makan ni kak, udang galah ni kak. Alah kakak, anak abang yang paling sulung sekolah hari ni dia di kelas tambahan. Dah habiskan pula lagi sebelah. Kan kita
lumur-lumurkan dia dengan sos dia ni, apa, steam lemon dia ni, kuah steam lemon dia, memang champion. Selain pada udang, ikan, daging masak kicap, tapi saya tak tahu lah apa lauk-lauk lagi yang ada. Tapi so far lauk ni pun dah champion dah, termasuk dengan ayam rempah dia ni pun dah sedap dah. Betul tak, Dek? Dek, you dah cengkung lah, Dek? Tak baik lah kami. You dah cengkung lah, Dek? Bang, badan you dah naik lah, bang? Badan you dah naik? Berburu lagi lah. Akil nampak cengkung. Nak. Mami pun nampak cengkung. Bersih lah. Dah bulat dah. Weh, Mami kau. Tambah. Dah cukup. Dah. Badan apa dia macam mayat. Pandai-pandai. Sedap kan? Sedap. Tak berhenti abang makan hari ni. Dia meja tu lah kita. Abang jarang-jarang makan nasi tambah. Kali ni kita tambah. Akil nak tambah tak? Ha? Batal lauk je lah, Dek. Habis satu pinggan. Tak cukup dengan tu, kita orang tapau bawa balik untuk anak gadis kita orang kat rumah kan. Bawa lah sikit untuk dia. First set tadi aku makan ni 2 nasi, ada sayur kubis, ada ayam kampung masak rempah dengan udang galah masak lomak potai ni. Yang ni harga dia pun RM64.90 je. Lepas tu kita ada add on udang galah sambal petai ni, harga dia RM38.90. Udang galah buttermilk berlengas RM35.90 dengan udang galah mengunyit ni RM35.90. Udang galah steam hantu menangis ni kita tak ada ambil. Udang celup lubuk hantu pun ada, guys. Okey. Ikut pada korang lah, 5 ekor ke 10 ekor, ada 40 ekor. Okey, harga dia berbeza. Kita pun ada add on juga siakap steam hantu menangis ni, RM61.90. Dia ada juga siakap 5 rasa, 5 keturunan. Dia ada juga siakap belada hantu terjelik. Okey. So last kali tadi abang ada tambah untuk daging kicap ni. Bukan, yang ni daging tenderloin. Okey, daging hantu kicap ni. Ada macam-macam daging juga ni. Ada daging hantu lemak, daging hantu bawang. Okey, so daging yang kita ambil tadi RM21.90 je. Alhamdulillah kita dah selesai makan tengah hari dekat sini. Ya. Dekat udang galah lubuk hantu ni. Memang rasa dia berhantu, guys. So kita orang recommend lah untuk geng-geng bikers, geng-geng kereta kan, you all nak datang sini memang strategik. So you all nak gathering, you all nak berkumpul hujung minggu dekat sini kan, kita orang recommend lah. Okay, so see you then. Assalamualaikum, bye bye.